Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk kes ini lelaki meninggalkan waris 3 orang isteri, 1 ibu bapa dan 4 orang anak lelaki serta 5 orang anak perempuan. Macam mana kita nak selesaikan kes faraid sebegini? Okey, kes faraid sebegini dia sebenarnya um, agak sukar sikit sebab adanya poligami, sebab ada poligami, tetapi ada juga poligami yang mudah, ada juga poligami yang tidak sukar. Ia bergantung kepada sesebuah keluarga itu. Tidak semua poligami susah, tidak semua poligami itu uh, membawa kepada pergaduhan di dalam sebuah pengurusan harta pusaka. Tidak. Kadang-kadang ada juga poligami itu paling mudah, kadang-kadang. Okey, tetapi dia realitinya, kalau makin banyak kepala, makin banyak individu, makin banyak waris, makin banyaklah dia punya dia punya cabaran, dia punya onak durinya, sebegitu. Okey, kita tengok untuk kes faraid ini. Waris ada 3 orang isteri. Isteri seorang 1/8 dibahagi dengan 3. Bukan seorang tu dapat 1/8 setiap seorang. Bukan begitu. 1/8 dibahagi dengan 3, maka seorang isteri dapat 1/24. Seorang isteri dapat 1/24. Untuk isteri pertama 1/24. Isteri kedua 1/24. Isteri ketiga 1/24. Untuk ibu dapat 1/6. Sebab apa? Sebab ada anak. Bapa dapat 1/6 sebab ada anak lelaki. Okey. Ibu dapat 4/24, bapa dapat 4/24. Untuk anak lelaki dan anak perempuan ini, mereka akan berkongsi sama-sama. Maka bila berkongsi, mereka masing-masing akan dapat 2/24 untuk anak lelaki pertama, untuk anak lelaki kedua, ketiga dan keempat dapat 2/24. Untuk anak perempuan dapat 1/24. Sama nilainya dengan ibu. Tengok kat atas sana. Ibu iaitu isteri. 1/24 untuk isteri pertama. Isteri kedua pun 1/24. Isteri ketiga pun 1/24. Untuk anak perempuan pun 1/24. Jadi kalau suami yang bijaksana, suami yang tahu hukum faraid, suami yang dah belajar tentang faraid, dah tahu, oh bahagian isteri aku 1/24. Sama dengan anak perempuan aku ni. Oh, jadi macam mana aku nak selesaikan untuk bahagi kepada isteri lebih? Jadi boleh sahaja tuan-tuan dan puan-puan buat hibah kepada isteri. Boleh tuan-tuan, Datuk Tan Sri bagi hibah kepada isteri. Tapi saya tak nak bahagi terus ya tuan ni. Saya tak nak buat hibah kepada isteri saya tukar nama terus. Ya tuan-tuan dan puan-puan, diasalihin kita tidak akan terus tukar nama kepada penerima. Kita tidak akan terus tukar nama kepada penerima. Hibah itu telah berjalan, hibah itu telah dilaksanakan. Tetapi tukar nama itu berlaku apabila tuan-tuan, datuk-datuk Tan Sri meninggal dunia. Apabila berlaku trigger event meninggal dunia, cacat kekal, tak boleh uruskan diri, maka barulah berlaku trigger event itu untuk ditransfer kepada isteri yang tersayang. Jadi kita boleh melakukan perancangan. Kita boleh rancang. Kita tak nak bagi dulu buat isteri. Kita takutlah kalau bagi dulu, kalau contohnya isteri meninggal dunia dahulu, maka rumah tu akan jatuh faraid isteri lah. Tidak. Kalau di As-Solihin Trustee Berhad, kita mengamalkan hibah amanah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ataupun Datuk Datin, Tan Sri, Puan Sri memang nak buat hibah, boleh sahaja jumpa Nur Syazwani di Al-Solihin Trustee Berhad. Di Al-Solihin Trustee Berhad kita ada pakar-pakar tentang syariah, pakar-pakar tentang ilmu undang-undang sivil. Boleh sahaja tuan-tuan dan puan-puan berjumpa dengan kami. Okey, Nur sedia menanti tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita buat appointment. Okey, semoga Ramadan kali ini memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan dan kepada diri saya juga. Semoga ia memberi satu
kenangan manis kepada kita. Okey, wallahu alam, selamat berpuasa dan wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.